Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan guru dan juga murid-murid yang berada di luar sana. Cikgu mengharapkan semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Kita perlulah menjaga kesihatan diri kita terutamanya pada masa ini. Terdapat beberapa buah negeri yang masih lagi menutup sesi persekolahan. Oleh itu, cikgu mengharap semua murid-murid dapat membuat latihan dan ulang kaji berdasarkan perkongsian yang akan cikgu berikan. Baiklah, pada kali ini cikgu akan membuat satu perkongsian iaitu dalam tajuk masa dan waktu. Ya, betul. Masa dan waktu untuk murid tahun 1. Tetapi untuk perkongsian pada kali ini, cikgu hanya memberikan tumpuan kepada kemahiran mengenal dan menyatakan waktu dalam satu hari. Ya, waktu dalam satu hari. Terlebih dahulu, cikgu ingin bertanya dahulu kepada murid-murid, dalam satu hari, kamu rasa ada berapa waktu yang kamu ketahui? Okey, ulang semula. Ya, betul. Jawapannya ialah 4. Terdapat 4 waktu dalam satu hari. Baiklah, mari kita kenal terlebih dahulu. Waktu dalam satu hari, iaitu waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang dan juga waktu malam. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu mahu murid-murid sebutkan waktu dalam satu hari mengikut urutan yang betul. Okey, lagi sekali. Ya, betul. Dan terima kasih cikgu ucapkan kepada murid-murid kerana boleh menyatakan waktu dalam satu hari mengikut urutan yang betul. Baiklah murid-murid, cikgu ada satu persoalan yang mana cikgu berikan kepada murid-murid, iaitu bagaimanakah cara untuk kita mengetahui waktu dalam satu hari, iaitu waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang dan juga waktu malam. Cara untuk mengetahui waktu dalam satu hari adalah berpandukan kepada kedudukan matahari, iaitu pada waktu pagi, matahari akan terbit dari sebelah timur. Maksudnya matahari akan mula terbit. Seterusnya, pada waktu tengah hari, kedudukan matahari adalah tegak dan lurus menuju ke arah langit. Manakala pada waktu petang pula, matahari mula terbenam di sebelah barat dan diakhiri pada waktu malam. Pada waktu malam, tiada lagi matahari kerana matahari sudah pun terbenam. Pada waktu malam, hanyalah bintang dan bulan sahaja yang ada di langit. Itulah tanda-tanda untuk kita mengetahui waktu dalam satu hari. Harap semua murid dapat memahami waktu-waktu dalam satu hari. Untuk makluman tambahan kepada murid-murid, iaitu
apabila satu putaran waktu yang lengkap bermula daripada pagi, tengah hari, petang dan malam bersamaan dengan satu hari. Sebelum cikgu mengakhiri perkongsian pada kali ini, cikgu ingin murid-murid menyatakan waktu berdasarkan gambar yang akan cikgu tunjukkan sebentar lagi. Boleh? Tahniah dan terima kasih kepada murid-murid yang menjawab soalan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja. Kita akan berjumpa lagi di lain masa. Diharap semua murid-murid dapat membuat ulang kaji dan menjaga kesihatan walau di mana anda berada. Sekian, Assalamualaikum.